Okay guys, 3 syarat paling penting kalau korang nak melabur kripto ataupun Bitcoin dalam Malaysia. Make sure korang save video ni dan korang share biar semua orang tahu apakah syarat korang nak melabur dalam kripto ataupun Bitcoin dalam Malaysia. First thing first, korang mesti berumur 18 tahun dan ke atas. Kenapa? Korang kena ada IC. Sebab apa IC? Bila korang register sesebuah exchange, korang kena buat dia punya KYC. Okay, bila korang buat dia punya KYC, untuk verification korang perlu ada IC. So korang perlu berumur 18 tahun dan ke atas. Yang kedua, kalau korang nak selamat, korang kena guna exchange yang berdaftar di bawah SC Malaysia. Sebagai contoh macam Luno. So kalau korang nak menggunakan Luno, link saya ada dekat bio. Saya pernah buat banyak sangat tutorial macam mana cara nak pakai Luno ni dekat platform merah. Korang boleh type nama saya dan korang boleh tengok. Dan yang ketiga, korang kena tahu yang kripto ni merupakan salah satu instrumen yang high risk. Sebelum korang melabur, korang kena melabur duit yang korang sanggup loss sahaja. Dia merupakan salah satu investment yang high risk high return. Dan kalau korang betul-betul pemula yang tak tahu apa-apa dan korang tak tahu berapa modal yang korang perlukan untuk nak melabur dalam Bitcoin ataupun kripto, korang boleh komen. So 3 syarat penting ni korang kena tahu dan korang dah boleh start bermula dengan register sesebuah exchange. Sebagai contoh, kalau korang nak pakai Luno, register, link saya ada dekat bio.